Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita buat satu review macam biasa juga. Kita akan cuba tengok dekat Morphone untuk CPO, okay? Alright, untuk CPO semalam saya tak sempat buat satu recording ni, tapi apa yang saya nak bagi tahu, ada satu pattern yang appear yang saya rasa cantik lah kalau kita decide nak masuk, okay? Jadi untuk CPO yang saya jumpa sebenarnya based on 2 hour punya pattern. So based on 2 hour punya pattern, semalam saya ada bagi yang kita expect dia akan jatuh 2 level, 4457 dengan 4484, tapi malangnya dia tak sentuh langsung dekat 4457 ni dia hanya kena dekat 4484 je, dan dia pun dah start naik. Jadi expectation saya dia akan terus naik sampai ke 4615 lah, okay? Dia ada bullish alternate pattern yang appear dekat dalam ni. Okay, lepas tu bila kita tapis dekat pattern lain, memang kita tak jumpa apa-apa kecuali ada satu bearish pattern. So since kita dah cari kita dah cari bullish, so biarkan habis dulu bullish tu lah. Sebab kadang-kadang dekat harmonik ni pun kebanyakan orang bila dia baru belajar, dia akan tengok lah macam mana dia nampak pattern bearish pula, so macam mana nak sell ke tak. Okay, main point dia sekarang ni, apa yang kita kena buat, kita kena make sure kena dulu TP tu, okay, ataupun kena stop loss lah. Worst case korang kena trailing saja position, okay. Even dekat small time frame ni pun sebenarnya ada view untuk bear, untuk sell, tapi untuk new trader yang fresh new trader, dia tak ada position semalam, dan dia boleh consider untuk masuk sell, okay. Jadi kalau betul-betul nak cuba masuk sell, apa yang saya nampak dekat dalam ni ada bearish crab. Ini untuk new trader je yang tak ada position, okay. Kita jumpa bearish crab pattern, lepas tu boleh test sell dekat 4551 dengan 4526. Stop loss kita ambil 4563, dan first TP 4473, second TP dekat second TP dekat 4490. Okay, jadi kita akan tengoklah potential profit dia pula berapa kalau kita sell dekat 4551. Potential profit dia untuk sampai ke first TP almost 77 point juga. Lepas tu yang TP yang kedua 111. Jadi kalau kita tengok sini, stop loss 12 tick. So bagi saya berbaloi lah kalau nak cuba, sebab 12 tick je potential loss RM300 lah. Okay, itu untuk CPO. Okay, next kita akan tengok dekat Soya Bean Oil. Okay, Soya Bean Oil semalam saya ada bagi satu view dekat 15 minit, yang mana view saya tu dah makan stop loss lah. Dekat Soya Bean Oil dia dah makan stop loss sebab saya cari sell semalam. Tak silap saya ni bearish Gatli semalam. Okay, alright. Since dia dah makan stop loss, lepas tu apa yang kita kena buat next? Okay, next apa yang saya nampak, pattern yang sama juga, saya gunakan pattern yang sama, dan saya akan cari sell level dekat 7519 dengan 7548. Lepas tu stop loss yang saya akan ambil adalah dekat level sini 7584 ini level yang paling maksimum lah. Okay, so lebih selamat kalau kita tunggu dia naik dulu, dan baru kita masuk stop limit. Itu salah satu favorite saya lah. Inilah contoh dia, naik dulu baru kita masuk. Okay, so boleh lah, tak kena lah stop loss kalau macam ni. Okay, dan first TP 7434, second TP dekat 7381. Okay, alright. Lepas tu kita tengok dekat crude oil pula. Dekat crude oil, apa yang saya jumpa pattern semalam dekat 60 minit, bukan 60 minit, dekat 30 minit semalam, ada satu pattern yang saya target. Saya target sell sebenarnya dekat dua level ni. So first kali dia makan stop loss previously, lepas tu semalam kita masuk semula, dia terus kena sampai TP yang pertama, tapi dia reverse balik, lepas tu dia naik. Okay, so basically dah habis cerita lah untuk pattern ni. Macam saya bagi tahu, kalau kena stop loss kita cuba, okay, dah kena TP baru kita cari new pattern pula. Okay, alright, since kita dah habis cerita untuk 30 minit, sekarang ni saya target untuk hourly pula. So based on hourly, saya nampak ada pattern bearish. Jadi pattern ni saya akan cuba cari sell 104.14 dengan 102.95. Okay, so first TP 96.75, second TP dekat 92.03. Okay, so hopefully dia akan jatuh lah. Ini expectation saya. Okay, dia akan jatuh, hopefully lah. Alright, okay, settle benda tu, kita tengok dekat gold futures pula. Okay, bukan apa, sebab selalunya saya jarang bagi gold futures, tapi dalam masa sama tiba-tiba tadi saya nampak macam okey lah, saya nampak macam cantik. So tak apalah, kita test dululah. Okay, gold futures kita jumpa ada satu bad pattern. So level yang saya akan cari buy adalah dekat 4541.3. Okay, lepas tu stop loss kita ambil 4471.6, first TP 4630, second TP 4688. So ini bullish bet lah yang kita nampak dekat dalam. Okay, itu untuk gold. Lepas tu kita tengok dekat crypto. Okay, dekat crypto pun sebenarnya ada pattern dekat micro bitcoin. Saya jumpa pattern tu appear dekat 60 minit. So
daripada 60 minit punya pattern. Dia sama je. Kali ni memang banyak bad pattern, especially untuk commodities. Dan kita target dia akan pergi dekat range entry point 76435, 77315. Okay, lepas tu stop loss 74490, first TP 74760, second TP 80450. Okay, so expectation kita dia akan naik lah. Ada bullish bet yang appear dekat dalam ni. Okay, lepas tu kita tengok pula dekat micro Ethereum. Yang micro Ethereum ni pula kita jumpa dekat 4 hour. Since micro Ether ni dia punya potential profit tak besar mana pun, so bolehlah kita cuba. Okay, ini Ethereum, minta maaf, ni MET, ini yang saya target. Okay, micro Ethereum futures yang kita nak jumpa dekat dalam bullish bet 20835, stop loss 1968, lepas tu first TP 2232, second TP 2329. So saya expect dia akan naik lah. Okay, itu under micro Ethereum. Lepas tu kita tengok dekat MSL. Okay, dekat MSL ni pattern yang sama juga semalam. Saya jumpa dekat 60 minit. So daripada 60 minit yang saya nampak dekat dalam, saya target dia akan jatuh dulu dekat 8165. Okay, dengan 7865. Stop loss saya akan ambil 7765 ataupun 7750. First TP 8810, second TP 9210. Okay, right, itu under MSL. Last kali kita tengok ada satu produk ni yang FKLI. FKLI kalau tak silap movement dia sama je lah. Dia tak ada beza sangat. Yang saya expect dia akan naik lah. Saya tengok tingkat 1780 target saya. Tapi once kalau dia tak boleh pergi, dia break je daripada support ni, dan baru kita akan terus masuk sell lah. Bila kita tengok dekat hourly benda sama juga. Dekat level atas nak sell tapi dia dah jatuh. So basically entry tak singgah langsung lah. Okay, ini sama-sama. Mungkin dekat 60 minit ni ada entry. Jom saya tengok dulu ya. Okay, dekat 30 minit ada entry bullish tapi dia tak jatuh lagi. Kena jatuh dulu dan baru kita boleh target. Okay, dekat 30 minit saya dah jumpa dah ada satu bullish pattern. Okay, kita akan tengok bullish pattern, bullish crab pattern. Lepas tu kita target dia akan buy dekat 17335. First TP dekat 1741, second TP 1748. Lepas tu stop loss kita ambil dekat 1726.5. Okay, jadi bila kita tengok dekat dalam ni potential loss dia, selalu kita akan tengok dulu potential loss dia berapa banyak. 14 tick. So 14 tick darab dengan 50. 14 darab 50 berapa dah dapat? RM700 tau potential loss. Tapi bila kita kira semua potential profit kita, 14 tick juga RM700. Okay, lepas tu yang satu ni macam biasalah 50 darab dengan 29 sama dengan 1450. Satu tick 50, setengah tick RM25 lah untuk FKLI features ni. Okay, right, itu yang setakat dia. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Jangan lupa share dekat kawan-kawan yang lain, ajak diorang tengok sekali. Anda tahu diorang ada view yang berbeza dan kita boleh share view ni bersama-sama. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.